Dan kita nak kena siasat ke akar umi. Siapakah yang menyebabkan benda ini terjadi? Jangan berjawab AI. Maksud dia kalau disebut AI, dia tak cerdik lah. Orang yang tak ada pengetahuan boleh cakap ini blame AI. Kalau AI itu menyebab berbagai kesalahan, buat apa kita ambil aplikasi AI? AI itu ialah satu teknologi terkini yang mampu untuk menggerakkan kehidupan ini dengan lebih dahsyat di masa akan datang. Ini bintang lebih, kata mungkin AI. Siasat pegawai mana, peringkat mana. Sebab kesalahan bendera ini sudah berlaku di pelbagai tempat. Yang terakhir sekali ialah bila dibuang bulan. Bulan itu lambang agama Islam. Bintang itu negeri-negeri, tapi dibuang lambang. Yang mana yang ada jawapannya ialah Menteri Penerangan kata kita akan buat kursus. Otakmu, kepala otakmu kursus. Ini undang-undang. Mereka bukan benda ni sampai, dan mereka tidak boleh nampak remeh. PMX tak boleh nampak remeh soal bendera ni. Tak berhenti, bendera terkalih. Cuba tengok apa berlaku di Indonesia. Bila kesilapan berlaku, kerajaan Cambodia minta maaf kepada kerajaan Indonesia. Tapi kita beberapa kali bendera dipusingkan, kemudian bintang tak ada. Bulan tak ada. Hari ini bulan bintang lebih. Kesalahan bendera ini bagi saya ialah telah disengajakan dan mereka cuba orang kata test market lah. Nak tengok apa terjadi dan sebagainya. PMX kena ambil tindakan yang serius. Bagi perhatian yang serius. Mana-mana menteri yang nak jawab bagi percuma ni, tukar kementerian lah. Ataupun diberhentikan. Bukan saya seorang cakap ni, rakyat Malaysia komen 100,000 lebih daripada orang like saya tadi. Berapa ratus ribu kan? 166,000. Hampir dalam view tu, boleh kata 99% menyuruh Fadlina berhenti. Sebab apa ni tak boleh jawab macam tu. Bukan soal, dia buat salah satu. Pertama dia kena minta maaf kepada rakyat Malaysia. Minta maaf kepada rakyat Malaysia kerana bintang lebih. Kemudian pasal jarum, minta maaf oleh kerana benda ni telah pun dibuat. Jadi kita pakai dulu. InsyaAllah kita akan ganti kemudian. Jawab macam tu lah. Itu cara menteri jawab. Kalau kini menteri jawab, kita dah bagi percuma, pakailah. Menteri cok apa tau. Berhentilah. Dan PMX, kalau PMX tak mau tukar mereka ni, PMX pun kena memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sebab apa? Benda ini berlaku dan tidak pernah berlaku dalam sejarah. Yang bendera silap. Tak pernah berlaku. Tapi kali ini berlaku bila DAP dan juga lain-lain masuk dalam kerajaan, benda ni silap ni berlaku, tak berhenti dari masa ke masa. Yang silap ni berlaku pula bukan di kalangan puak-puak kami, tapi di kalangan puak-puak mereka. Yang kedua, mimpi di siang hari. Ulang sekali lagi. Presiden UMNO takbur. Presiden UMNO kononnya memahami Islam. Bolehkah kita cakap macam tu? Orang menyeru kepada perpaduan, dia kata mimpi di siang hari. Otakmu, Zaid. Ada pula orang ajak berpadu, mimpi di siang hari. Jadi apa yang UMNO nak? UMNO nak berpecah belah. Ini orang Melayu ni tak guna. Orang Melayu ni tak guna. Jadi dia yang berguna. Dia yang berguna pula hanya menumpang DAP. Bukan dia sendiri. Dia ada 26 kursi. DAP ada 40. Kami ada 74. Apa salah kami menyeru kepada perpaduan untuk bersama? Tak ada masalah. Tapi dia kata mimpi di siang hari. Itu yang Zahid cakap. Rakyat tidak cakap. Esok dia ayat kuning. Saya menyeru kepada rakyat. Orang ayat kuning. Bangun. Bagi signal kepada Zahid. Bahawa kami tidak suka dengan Zahid. Maka kita bagi menang calon Perikatan Nasional. Boleh? Boleh semua? Itu sangat rakyat Malaysia yang sedang menunggu di sana mensetujukan supaya bagi signal kepada Zahid kalahkan Barisan Nasional, dan orang Barisan Nasional sendiri menyokong PN, termasuk calon Barisan Nasional pangkal PN. Sebab ini masa depan perpaduan ummah ini terletak kepada kita. Orang akan hormat kepada kita. Bangsa dominan di negara ini akan dihormati
Kalau kita bersatu padu. Kalau kita berpecah, orang tak heran. Orang hanya takut kepada kesepaduan. Kenapa kita tidak pegang benda ni? Dari segi ekonomi, tak ada apa pun. Puak-puak kita bukan ada apa dah. Dari segi ekonomi. Dari segi perniagaan, tak ada apa. Dari segi pemegang harta, kita dah hilang harta kita. Malay Reserve pun dah hilang banyak. Kita hilang. Tetapi yang kita masih ada, yang ini ditakuti bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia, kalau kita bersatu padu. Trump pun tak takut semua negara, tapi negara yang bersatu padu, dia takut. Jadi, mimpi di siang hari, marilah kita semua berdoa. Semoga Allah Ta'ala kembalikan balik mimpi di siang hari ini kepada Zaid. Jangan takbur, tak mau sudah. Tapi ini bukan parti ini, hak dia. Saya percaya kalau Zaid tak ada, sudah pasti pemimpin-pemimpin lain. Kalau saya nak dengar, kalau Mak Hassan juga kata mimpi di siang hari, dia juga tak layak. Bagi orang lain nak naik presiden. Kalau dari mereka juga mimpi di siang, kata mimpi di siang hari, carilah di kalangan majlis kerja tertinggi. Tapi saya nak bagi tahu, perbuatan menyebut perkataan mimpi di siang hari ialah takbur. Allah benci kepada orang yang takbur. Akhir sekali, tuan-tuan, kajian tentang air Sungai Bido, dia menyebutkan bahawa sekarang ni sungai itu tercemar. Cuma sungai itu masih selamat sebab air laju, air banyak, hujan dan sebagainya. Tetapi sungai itu sudah mengalami pencemaran dan ianya harus diselesaikan. Kita nak pastikan supaya penternakan babi itu dibuat tempat yang dibenarkan. Dan kita nak pastikan supaya jangan dibuat di kampung-kampung Melayu. Tak betul tu. Kerajaan ni Selangor, Syahrani. Syahrani ni ada 9 kursi. Kami ada 26 kursi. Kalau kami campur dengan Syahrani, 35 kursi. Boleh minta. Dan PM pun nak Syahrani jadi menteri besar. Dia sendiri menyebut bahawa saya tidak akan jadi menteri besar kalau bersama DAP. Tapi sebab arahan Presiden, dia jadi menteri besar bersama DAP. Jadi Syahrani telah mengubah pendiriannya kerana nak jadi menteri besar, tapi menteri besar dalam yang mana? Yang bukan UMNO menguasai, tapi DAP. Kalau bersama kami senang mentadbir dalam keadaan dikuasai oleh DAP. Banyakkan pembangkang. Sebab pembangkang ini akan menjadi pejuang kepada masalah rakyat. Masalah rakyat ni sekarang ni yang duk cakap ialah pembangkang. Saya bagi contoh yang kecil saja. Masalah harga padi di kawasan pertanian. Kami bertempit dan kita membuat demonstrasi. Hanya kerajaan setuju naikkan harga padi daripada 1,300 kepada 1,500. Yang berjuang harga padi siapa? Kami. Kami dia anggota pembangkang Perikatan Nasional. Kalau kerajaan negeri Perak nak ada pembangkang yang lebih hebat, tambah lagi satu kursi menjadikan 27. Lagi hebat. Lagi banyak suara rakyat dapat ditengahkan. Kalau tidak, suara rakyat tak dapat diketengahkan dan masalah pencemaran sungai Bido itu tidak dapat dicakapkan dengan lebih hebat. Kali ini saya percaya wakil rakyat di sini beri peluang kepada PN, mereka akan menyuarakan suara rakyat. Malah wakil rakyat calon kita ialah orang muda. Sudah pasti orang muda tak seringkai akan menyokong calon ini. Jadi saya berhenti di sini dulu. Amin, kalau ada soalan tambahan daripada rakyat Malaysia. PN menang di siapa tu? PN menang PRK ikut ni. Terima kasih, alhamdulillah. Saya pun berdoa supaya PN menang. Apa nama itu? Lan? BN Tali Barut era ini. BN Tali Barut era ini. Ya, BN Tali Barut. Ni PM menang. Ni apa nama ni? Zaid apa nama? Oh, Zakia. Dia kata PM menang. Terima kasih Zakia. Dia kata tak screen kan. Siapa lagi nak beluk celupa? Lagi? Alhamdulillah. Mana Walanon? Walanon masuklah Walanon. Ada Walanon masuk?
Tolak UMDAP, alhamdulillah. UMDAP pasti hancur, alhamdulillah. Kalau nak mundur sokong BN, alhamdulillah. BN menang, alhamdulillah. Saya nak bagi tahu ni mudah macam ni lah. Jangan pelekeh apa. Kalau hampa bagi BN menang, DAP menang. Itu contohnya. Kalau bagi PN menang, ia merupakan suara rakyat. Pejuang rakyat. Kami ahli-ahli parlimen 74 orang akan tetap bersama dengan rakyat jelata. Kami 5 hari bulan ni ada sidang khas berhubung dengan Trump tax tentang Presiden Amerika yang mengenakan tax yang begitu tinggi, yang kita akan menyebabkan kerosakan kepada ekonomi dunia. Ada parlimen khas pada 5 hari bulan. Tapi dalam masa yang sama, sebelum parlimen sebenarnya berjalan dalam bulan Jun nanti, kita akan terus memperjuangkan nasib rakyat. Semua sekali. Ya. KL Tower, Kampung Sungai Baru, Abang Belon. Lama yang duk dah. Pada dah beli penjelasan lah pasal Kampung Sungai Baru ni. Masih orang tanya Kampung Sungai Baru ni. Kampung Sungai Baru ni adalah di bawah Ketua Seusaha Negara, KSN. Tanah di wilayah persekutuan ni ditadbir oleh Jawatankuasa Tanah Wilayah Persekutuan yang diperkongsikan oleh Ketua Seusaha Negara. Ketua Seusaha Negara, bosnya ialah Perdana Menteri. Itu ceritanya ya. Kalau berlaku di zaman saya, Perdana Menterinya ialah Ismail Sobri. Kalau berlaku di zaman Anwar Musa, Perdana Menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin. Kalau berlaku di Khalid Samad, Perdana Menterinya ialah Tun Mahathir. Jadi semua menteri-menteri ini saya tahu tidak ada undang-undang yang berlebihan. Mereka hanya terlibat dalam pembangunan. Mereka tak terlibat dengan pengambilan. Pengambilan tanah dan penjualan tanah dibuat oleh kerajaan pusat di bawah Ketua Seusaha Negara. Tidak. Bagi orang yang bertanya soalan selalu, teruskan bertanya soalan. Tapi jangan tanya banyak kali sangat, nanti nampak kejahilan yang luar biasa. Juga saya menunggu beberapa kenyataan akhbar daripada pelbagai pihak. Kita pun nak keluar kenyataan akhbar juga. Okey, budak tadika. Apa tu? Ni bagus. Ni komen ni. Budak tadika pun pernah lukis bendera PN. Tapi menteri bagi poin apa tu apa? Bagi bintang lebih. Kemudian yang salah Sincu ni buangkan bulan. Saya nak bagi tahu mereka Perdana Menteri boleh sampai hati jawab kita akan bagi khusus. Orang hina bendera Malaysia bukan kali ini, dah berkali-kali berlaku. Hang boleh jawab macam tu Fahmi. Fahmi kawan saya. Tapi kali ini saya tidak ada pilihan, mengusulkan supaya tukar kementerian bagi orang lain pula. Ya. Bagi orang lain pula. PMX, inilah masa untuk nak tunjuk kehebatan, buat reshuffle. Setengah menteri suruh berhenti lah. Kalau macam Bamak kita tidak ada pencemaran di Sungai Bido, Bamak pun tukar jawatan lah kalau boleh dia berhenti ataupun tukar jawatan. Bagi Bamak nak menteri dalam negeri bagi dia. Ganti Saifuddin. Okey. Ada lagi? Kita sudah sampai ke mana? Kita nak capai 100,000, kita berapa sekarang? 91. Okey, tap screen guys, 100,000. Kita akan berhenti. 8,000 lagi kan? 8,000 lagi. 8,000 ke tap screen guys. Besok kita akan bersiaran di tempat pembuangan undi. Kutuk DAP tapi buat collection bayar saman. Saya nak bagi tahu, ini kes mahkamah. Mahkamah kita menang, kita kalah, kita merayu. Ini mahkamah. Buat collection. Kalau kita buat collection apa salah? Bukan kita minta duit hang. Siapa nak bagi, bagilah. Ada pula. Collection orang nak bagi, orang melihat ini perjuangan. Hang dengan pak hang tak mau bagi dengan mak hang, pulanglah. Tak payah perli orang lain. Ini kalau kami perjuang harga padi sebagai contoh. Harga padi kita minta naikkan. Yang dapat manfaat orang UMNO dapat, orang PAS dapat, orang Bersatu dapat, orang DAP dapat, semua dapat. Kami pejuang rakyat. Bukan pejuang pada parti kami.
Sekarang ni kita minta supaya harga beras tempatan tu diapungkan. Supaya harga beras super putih, super white tempatan ni sama dia punya rasa, taste, quality dengan super white Thailand. Sama. Tapi harga beras dari Thailand diapungkan. Harga beras Malaysia, beras tempatan ditetapkan. Sepatutnya tempatan tu diapungkan. Supaya dengan itu industri tempatan 65% daripada industri beras ni dapat berkembang dengan hebat. Kalau beras tempatan dinaikkan, harga naik, diapungkan, saya pasti sudah petani akan tidur tepi bendang untuk menjaga sawahnya supaya dapat pendapatan yang lebih. Ini beras tempatan sama dengan beras import. Kualiti sama. Sama beras Thailand putih dengan beras super Malaysia sama kualiti. Tapi beras Siam diapungkan. Beras tempatan ditetapkan harga. Patutnya beras tempatan tu diapungkan supaya industri tempatan 65%, 35% import dapat berkembang dengan lebih hebat. Yang tu benda mudah ya Abang Mat nak fikir. Takkan Abang Mat tak boleh fikir. Abang Mat pontilah Menteri Pertanian. Bagi orang lain. Abang Mat pergi Menteri Dalam Negeri. Okey, tetek sekalian guys. Ada 100 bulan? Okey dah. Okey, kita di pengakhiran. InsyaAllah ada soalan tambahan? Ada sedikit. Amanat terakhir kepada pengundi air kuning. Apa amanat terakhir? Saya bukan nak pergi sakit ke, nak mati ke. Itu yang buat amanat terakhir Zahid. Zahid patut buat amanat terakhir. Dia kata mimpi di siang hari. Dia lupa kalau Allah ambil nyawa dia. Dia nak kata lagi lah mimpi siang hari. Mimpi siang hari akannya boleh kepadanya. Jangan cakap sombong dan takbur. Saya nak beritahu. Hang apa pun jawatan hang, aku tak heran dah. Sekarang orang kata hang tak nak jawatan. Aku tak nak jawatan apa. Ini hak Allah. Rezeki hak Allah Ta'ala. Satu hari aku dapat, hang tak dapat. Tapi aku tak nak kata pada muka. Tak. Sebab Syahidan pegang kepada prinsip Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita pegang jawatan, kita pegang untuk rakyat Malaysia. Ini boleh kata mimpi di siang hari. Padahal kami sesama Islam dengan dia. Sudahlah Zaid. Saya menyeru kepada semua pihak. Orang yang kuning, orang muda terutamanya, 45.7%. Inilah masanya untuk kita memangkah PN. Ini kali Sengawang kali pertama pangkah PN, insya-Allah. Ini kamu kena ingat kalau kamu tak ada jadi pejuang pun, kawan-kawannya berdoa pada kami sebagai pejuang untuk berjuang dengan gagah berani demi masa depan yang lebih cemerlang. Terima kasih rakyat Malaysia. Tetek sekeringai. Ya,